Go, ini cuti tak ada orang kacau. Jujur aku mengaku, ku sakit hati padamu. Mengapa kau lukai aku? Mengapa putuskan diri? Aduh, siapa pula yang call aku ni? Baru nak relax-relax. Mr. Problem. Ini call mesti ada problem ni. Hello. Haji, Ha, kau kat mana? aku kat rumah ha. Aduh, aku nak minta tolong kau ni. Tolong apa? Aku punya handphone tak nak balik ah. Handphone? Benda apa tu? Alah, binatang aku. Kau tahu tak? Aku dah tunggu sini 3 hari 2 malam tau. Dia tak nak balik. Kau kat mana sekarang? Aku tempat biasa lah. Okey. Sekejap lagi aku pergi kat kau. Kau datang tau. Aku tunggu kau ni. Itulah Mr. Problem. Nama pun Mr. Problem. Kalau call mesti ada problem. Oh, tu pasal pula tu tonggeng tu. Problem. Apa dia buat? Wih, Terkejut aku. hang ni pasal apa? Tonggeng. Tu binatang aku depan tu. Mana? Aku tak nampak apa pun depan tu. Ada tu. Mana ada? Tu. Kau ada barang baik ke? Tu. Ada tu. Mana? Ada tu tepi pokok tu. Ni. Kau minum jap. Lepas tu kau tunggu kejap. Ya, engkau ni. Aku minum ah. No. Dia. Natang apa? Kalau macam ni aku pun takut. Kau tengok. Dia mengamuk tu. Dia mengamuk. Jom kita pergi depan dia dah lari. เขาบอกว่าคุณช่างอาภัพรักเลยชายเงินตราเลยได้ร่างกายวันทองมาฝากติดสินบนดินเนมาจากตักดองปูมินได้ตาเนมาจากตักดองเนมาจากตักดองบอกเตือนบอกเถื่อนเนมาจากตักดองเนมาจากตักดองบองหมายบองใส่เนมาจากตักดองเนมาจากตักดองในจากดองกาเตียนมาจากตักดอง Nenek macam tak dong hati aman, nenek macam tak dong. Nenek macam tak dong candu cantik. Rasanya aku sedang melayang, mungkin akan terbang menembus mereka bilang aku pecundang, santai saja. Kau tengok tu. Macam mana aku nak tangkap dia ni? Hang tanya aku nak tanya siapa? Aku tak bisa tengok binatang apa orang belah. Tak boleh pakai yang kau ni. Aku panggil kau sini nak ajak kau tangkap. Masalahnya binatang ni aku tak bisa tengok. Macam mana Tak apa, kita tunggu dia lekor dulu.
Okey juga tu, kita tunggu jap. Oh, tu. Bila kau. Cepat.